kasih sayang pasangan adalah naluri dan fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-Nya. Yang kedua, perkahwinan dapat memelihara agama, keturunan dan nyawa dalam maqasid syariah. Alah magana ala nana. Dari benteng daripada nafsu syahwat yang mengajak kepada maksiat. Yang ketiga, perkahwinan adalah asas keluarga sakinah yang menjadi sebahagian daripada gagasan rahmat untuk membentuk masyarakat bersatu yang bermaksud. Dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengerti kekuasaan kami. Katakanlah wahai Muhammad, maka segeralah kembali kepada Allah dengan bertaubat dan taat. Sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada Ke mamam ni. Ni ada nak tunjuk makan ni. Ya. Ya. Anak ibu nak mamam. sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu. Ya, sedap. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Ya, alah kaya. Makan dulu, makan. ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. Kau pakai hidung. Sorry. Abu. Ayolah, makan dulu. Aduh. Alah, bentin anak. Alah, kejap ibu ambil air. Dia dapat makan juga. Nampak? Gembira dia dapat makan. Abu, abibu. Memang nak makan lah anak ibu ni. Anak ibu memang nak makan. Mama. Jadi kita cari labu Jadi cari labu, pisang, apple. في العالمين إنك حميد